7 tahun, gila. Ini soalan dia. Dia kata kat sini, apakah yang anda perasan sebarang perubahan ketara pada ketinggian atau berat anak masa 0 hingga 7 tahun tu? Ayah dah lupa. Ayah dah lupa. Tak ingat masa 7 tahun. Tapi besar dengan cepat dan sehat. Lah, perubahan dia makin tinggi. Berat makin bertambah. Lepas tu, bagaimanakah anda menggambarkan tahap tenaga dan stamina keseluruhan anak anda semasa melakukan sebarang aktiviti pilihan tertentu berbanding dahulu dan sekarang? Yang ni dalam lingkungan 0 hingga 7 tahun je. Maksudnya contoh masa dia umur 2 tahun dia macam mana, 7 tahun dia macam mana. Macam tu lah. Wah. 2 tahun ni merangkat lah. 2 tahun dah berjalan. Begitulah kan. 3 tahun dah pandai berlari. Dah pandai main bola dengan awak. Macam mana 2 tahun? 2 tahun dah pandai berjalan. Pandai berjalan. 3 tahun pandai main kat halaman, main bola dengan kakaknya, dengan awak. 3 tahun pandai main. Pandai main bola lah. 4 tahun dah aktif naik basikal kecil. 4 tahun pandai main basikal. 5-6 tahun dah aktif. 5, 6, 7? 5, 6. Dah aktif. Dah masuk sekolah apa? TAS ya? Masuk sekolah TAS. Dah boleh masuk sekolah. 7 tahun dah masuk darjah 1. Lagi aktif, lagi berani. Kalau masa dia 7 hingga 12, soalan yang sama juga. Ketinggian dia makin bertambah lah kan? Bertambah berat. Makin lincah, makin pintar. Kalau berat dengan ketinggian bertambah sebab makanan lah kan? Makanan. Aktiviti. Lepas tu, gambaran tahap tenaga dia. Dia makin bertenaga ke makin malas ke? Dia dah makin besar kan? Makin malas kata dia. Malas makin bertenaga. Makan coklat. Makin bertenaga. Susu. Boleh basikal, balik sekolah demo. Okay, lepas tu kemahiran motor kasar. Dia kata kat sini. 12 tahun dah ni. 12 tahun pandai naik motor tahu, dia curi. 12 tahun pandai naik motor. Dia belajar sendiri dengan kawan dia. Dia pandai naik motor dah. Pandai naik motor. Dia ajar dia pandai belajar dengan kawan dia. Sebab rakan sebaya. Lagi? 12 tahun, apa lagi? 7 hingga 12. Tak kisahlah apa-apa perubahan dia. Dia pandai masuk basah dulu sendiri. Kenapa? Kasut-kasut. Kasut. Pandai berdikari. Dia berdikari dah. Kasut. Dia berdikari sedikit demi Kasut. Kasut bagi pandai tu dia besar kan? Kita pun sama. Gila. Kasut sedikit demi sedikit. Lagi? Dah. 12 tahun apa lagi? 7 hingga 12. Pandai baca, ngaji. Ngaji pun pandai dah lancar. Tapi ni dia fizikal je kalau ngaji kan. Lepas tu, kalau lagi, dia kata, bolehkah anda menggambarkan bagaimana anak anda melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan besar seperti berlari atau melompat? Macam mana? Bagaimana anak anda melakukan aktiviti tersebut? Kalau 0 hingga 7 tahun, macam mana Dila? Tahun dia masih ni main basikal, jalan. Dia jalan kaki, jalan dia. Lari gitu lah. Ketiga pandai jalan, lari. 4, 5, 7 dah kena basikal lah. 5, 7. Baru pandai. Lepas tu, adakah anak anda mengambil bahagian dalam sebarang sukan atau permainan fizikal? Bagaimanakah prestasinya? Masa 0 hingga 7. Masuk sekolah. Touch. Aktif main. Dia main apa? Bagian dalam apa? Masuk air dalam dia. Masuk biru dalam air. Apa tu Johan kan? Join Sukaneka. Dia aktif. Buat kerja itu. So prestasi dia baik lah kan? Okey. Lepas tu 7 hingga 12. Yang dia makin sekolah. Ini. Bola apa? Bola jaring. Bola jaring. Aktif sukan. Bola jaring. Sukan lah. Sukan nama olahraga. Bola jaring. Lari gitu. Sukan sekolah. Kalau dia kata macam mana ayah nak gambarkan. Kan untuk makin ni nyanyi.
Tak aktif. Oh. 2 tahun dia, 7 tahun dah. Tapi dia nak yang pergerakan besar. Dia bolehkah anda menggambarkan? Macam mana nak gambarkan? Bukan apa. Itulah Yang yang dia boleh buat pergerakan besar. Gambarkan. Maksudnya dalam sukan dia aktif lah, pandai lah. Gerak dengan pangkas, nyata tegas. Okay, kita record. Sukan pun sama. Lepas tu masa dia 7 hingga 12, dah ambil. Itulah ambil bahagian. Lepas tu motor halus dia, adakah anak anda suka mengendalikan tugasan yang memerlukan pergerakan kecil seperti menulis atau menggunakan alatan? Contohnya dia suka mewarna ke, dekat anda memainkan alat muzik ke. Main apa tu sambil? Kalau 0 hingga 7 tahun. Oh, dia suka warna melukis. Suka Patung, penuh mewarna. dengan tu. Penuh satu ni, main-main tu. Suka bermain nak patung. Main kereta macam lelaki, kita kontrol. Buat craft yang bila ada nak tahu. Kalau membuat craft tu apa? Main Lego ke apa? Craft membuat craft. Basikal tu macam yang tu. Oh. Membina model. Lepas tu dia kata boleh tanah liat. Suka mewarna, suka tanah liat. Gambar kuih, semua tu kita cetak tu. Cetak. Lepas tu, dia kata, bolehkah anda memberikan contoh aktiviti yang anak anda nikmati yang melibatkan koordinasi mata tangan seperti melukis atau membuat craft? Sama je lah kan? Berikan contoh aktiviti yang melibatkan, yang tadi lah kan? Warna, lukis, warna, melacak, melukis warna kan? Betul lah. Adakah anda suka gitu je? Lukis, warna. Kalau dia 7 hingga 12 tahun? Sama lah. Sama juga. Dah pandai main ni, segmen ni, badminton, segmen motor, main badminton, sukan. Tapi kat sini dia kemahiran motor halus. Motor halus macam tulis lah kan? Okay. Kan buat karangan kalau ni kan dia. Karangan. Dah 3 tahun ni. Yang Yusuf biasa pula kan? Hilang UPSR. Mana ambil lah. UPSR? Tak alah. Siapa tak ambil? Kat Dila. Dila kau ambil UPSR? Ada apa tak ada lagi? Ada lah, dia ambil UPSR. Mana ambil Dila tak ada. Ada, cikgu siap buat banner lagi masa tu. Ada Berapa dia dapat ni? 6 itu tak lupa. UPSR lah dan ni. Ya, UPSR. Tak je. Dia tahu. Ingat, aku ingat lagi suka dia buat banner. Dila pernah main alat muzik tak? Surul apa nama recorder boleh bermain. Dia suka menyanyi kot ni, pada TV tu. Suka menyanyi. Menyanyi pun motor halus ke? Menyanyi. Menyanyi. Motor je tak. Yang dasar kan yang bergerak ni. Okay. Ni kan dia makin apa nyanyi makin. Okay, daerah. Okay, lepas tu kalau yang ini dia banyak. Dah ada perkembangan kognitif dengan perkembangan sampai perkembangan sosio emosi. Bila kod-kod lain. Okey. Sekejap. Lepas tu ini keupayaan menyelesaikan masalah. Lepas tu dia kata kalau 0 hingga 7 tahun ni, bagaimanakah anak anda mendekati penyelesaian masalah yang dihadapinya? Penyelesaian Cuba dan jaya. Cuba dan jaya. Tak jadi kan. Cuba jaya. Contoh? Macam pasang anak patung itu yang Pasang. cerai-ceraikan kan. Pasang sendiri. Pasang anak patung. Yang susun seluruh. Lego tu. Lego. Lepas tu, bolehkah anda memberikan contoh cabaran terkini yang dihadapi oleh anda? Ini sebenarnya kita patut interview orang yang ada anak kecil. Tapi sebab kita mana ada ini kan susah. So dia boleh je interview 0 hingga 7. Yang paling cabaran suka 0 hingga 7. Belajar ni lah, mengenal lorok, belajar ngaji, cabaran Betul lah kan?
Ngaji, belajar mira, semua kan belajar kat situ lah. Kena ngurus ngaji. Kalau tu Kebersihan diri, baju ni kan. kesihatan diri. Macam, ya mandi semua tu. Pasal kita kena ni. Belajar, itu belajar sendiri kan, belum dicari. Pengajian tu kan, untuk menguruskan diri sendiri tu. Masuk tu, berak, tidur. Kalau 7 hingga 12, bagaimanakah anak anda mendekati penyelesaian masalah yang dihadapi? Lepas tu, bolehkah anda memberikan contoh cabaran terkini yang dihadapi anak anda dan bagaimana dia mengendalikannya? 17-12. Masalah akademik kan tak bantu. Oh, yang akademik lah kan sebab dia dah pandai ni. Akademik kan, kalau tak pandai, minta bantuan mak bapak. Kalau dah tak pandai, tak pandai. Nak falsifi, nak ni kan. Sembayang, semua tu kan. Sebelum kamu kan, anak tu kan nak ni. Kalau contoh cabaran dia dah start sekolah agama lah kan. Sekolah pagi, sekolah petang. Sekolah agama. Kawan-kawan kan. Mungkin ni lah, mungkin lah. Paling nikmat. Kan? Nanti kan. Panjang dia. Okay, next soalan. Sekolah jadi ke mana sekolah? Tak tahu. Dia je petunjuk je. Ha? Kami bagi tu. Ni lecturer yang bagi. Kalau rasa diri. Bukan sebab kita tahu tanya apa. Simpan dulu buat Jadi kita macam kena buat laporan. So dia bagi ni lah petunjuk apa yang boleh tanya. kajian atau kajian tu cikgu. Tak tahu. So bagaimanakah anak anda menunjukkan pemikiran logik dalam aktiviti harian atau permainan? Bolehkah anda menggambarkan situasi di mana anak anda perlu memahami sebab dan akibat? Contohnya, contoh situasi dia, anak saya meninggalkan bola sepak di luar semalam dan ia basah kerana hujan. Kini dia ingat untuk membawanya masuk selepas main. Macam tu lah contohnya. Menunjukkan pemikiran. Kasut. Kasut jemur dah balik. Kasut. Dia makan tu pakai ni, tak singkir dah ada kasut. Ada kemas bilik. Busuk baju. Dan pandai jadi diri dengan sendiri. Tapi kalau dia kosong hingga 7 tahun? Tapi yang ni, kalau main tu pandai simpan. Kena simpan. Kenapa dia kena simpan? Nanti kena marah. Macam tu kan? Belajar tanggungjawab. Dia belajar untuk simpan mainan. Jadi kebersihan, kemas rumah dia kan. Kalau kat sini dia macam ada sebab dan akibat. So macam dia simpan mainan tu supaya tidak berselerak. Baik, dia tanam barang. Selerak 7 hingga 12. Kalau 7 hingga 12 tu lah baru. Kalau baca buku dia simpan. Tapi kosong simpan. Dan boleh sembahyang, boleh ni. Kan dia apa tu kan? Solat. Kan apa? Jalankan kewajipan sebagainya. Kalau tak macam berdosa lah kan macam tu. Puasa. Kewajipan. Okay. Tak ada. Kita orang kongsi handphone. Tapi adalah. Ada je main phone. Apakah kaedah yang digunakan anak anda untuk mempelajari perkara baru? Ya. Cari orang yang lebih. Lepas tu Siapa yang masuk? Untuk tadi kan? Ada untuk? tak ada hilang dah. Lepas tu next dia kata, apakah kaedah yang digunakan oleh anak anda untuk mempelajari perkara baharu dengan berkesan? Kalau kat sini dia buat contoh menonton video atau tutorial pendidikan. Macam tu lah. Belajar bahasa tu melalui bahasa Inggeris kan?
Santun. Pandai. Kalau 0 hingga 7 tahun. Semua tu. Dia sebagian di situ. Nyanyi pun di situ. Dia belajar bahasa Inggeris. Klinik mungkin dia dah masuk tadi. Itu bisa sebenarnya tengok dengan menyanyi tu. TV belajar menyanyi. Mudah ada bahasa Inggeris. Belajar bahasa Inggeris. Ini ayat-ayat. Ataupun dia, kalau Dila dulu masa dia 0 hingga 7 tahun, dia suka bertanya soalan tak dengan cikgu ke, rakan-rakan ke. Sangat suka dia sibuk. Kan? Agak sekolah. Kalau dia tadi Kat sekolah touch tu. dia senjata soalan gitu. Ayah tahu dia kat sekolah. Kan tahu yang aku buat. Tanya macam mana. Kemudian tidur cikgu tidur. Dah bukan main tidur. Cikgunya nak arwah tu, cikgu Sakir tu. Oh itu yang itu tu. Menekan kad imbas. Mama juga ada belikan kad imbas tak? Flashcard. Dia kan? Ni dia macam penerangan yang Kau pattern Ina apa sama ke? Sama dia. Okay. Cuma dia lebih dia nak bongsu malas tu kan dia lebih sikit lah dia semua. Yang kita tak boleh beli. Oh Ina malas Kena sikit. banyak lebih tu kena tekan lebih kena selalu ingatkan kena bimbing lebih. Dia buat apa je handphone dia. Lepas tu kita kena dua berbeza ni. Oh, Kita boleh berlainan. Sekejap. Sama-sama. Nanti kita tengok mana yang boleh tanya. Tu. Ya ke? Lepas tu, sejauh manakah anak anda terlibat semasa aktiviti pembelajaran atau kerja rumah? Dina ni suka buat kerja rumah. Tapi 0 hingga 7 tahun. Oh, touch dia sekolah touch. Tadi kan Sejauh dia tadi kan tak? dia touch. Masuk dia lah. Tadi kan masuk? Masuk. Dulu masuk? Prasekolah masuk kan? Ya ke? Ya, dia dengan kita. Kita 6 tahun, dia 5 tahun. Dia Dah touch. tahun. Lepas tu dia kalau masuk touch tahun kan. Lepas tu kalau ada kerja rumah dia suka buat tak ataupun dia fokus ke kalau kerja sekolah cikgu bagi dia buat kerja. Dia tak tidur buat sampai atau sampai satu buku tu. Nak yang terbuat itu kan. Tapi kalau macam contoh dia penat main tu dia tidur lah kan tak buat lah kan kerjanya. Kalau sekolah kalau pandai sekolah tu touch kan. Touch. Dia rehat. Tak, dia penat lah kan tak siap kerja kan. Sebab penat sangat. Penat. Tidur awal mampu dia tidur awal. Kalau 7 hingga 12 mestilah dia sukanya kan. Dia dia rajin buat kerja sebab dia ada kerja. Sebab cerita kan teacher tu. Banyak cerita tu sebab. Ya. Kejap. Okey. Yang ini 0 hingga 7 tahun. Dia kata bagaimanakah anda menggambarkan interaksi anak anda dengan rakan sebayanya? Adakah anak anda mempunyai seorang atau lebih? Lebih lah kan? Dia suka ketawa. Ramah. Bolehkah anda berkongsi bagaimana dia biasanya berhubung dan bergaul dengan rakan-rakan tersebut? Sekolah lah kan? Melalui sekolah lah kan? Sekolah kawan-kawan kat rumah dah mana? Kat rumah saudara mara. Masa bermain. Tujuh hingga 12 pun sama lah. Sama. Sejauh manakah anak anda yakin dengan keupayaannya? Bolehkah anda berkongsi contoh apabila anak anda menunjukkan kesediaan untuk mencuba sesuatu yang baharu? Wow. Dia berani kan kalau masuk tandingan dan masuk tanding dan berarti makin lah kan. Kalau 0 hingga 7 tahun? 7 tahun dia pandai menyanyi, suka menyanyi, suka musik. Yakin? Ramah, suka menyiap orang tua tu kan. Apa orang tua? Kalau 7 hingga 12 pun dia suka masuk ni bertanding. Lepas tu okay last. Lepas tu
Bagaimanakah anak anda biasanya bertindak balas terhadap kejayaan dan kegagalan? Bolehkah anda menggambarkan bagaimana anak anda menguruskan emosinya dalam situasi yang berbeza, seperti semasa konflik ataupun apabila dia kecewa? Bertindak balas terhadap kejayaan dan kegagalan. 0 hingga 7 tahun. Dia kan cuba lagi. Kalau Misalnya kalau tujuh kan, kalau tak berjaya buat apa tu, yang dia pun kan buat sendiri, buat sendiri, contohnya lah. lepas tu kalau dia gagal, dia pernah nangis tak? Macam Biasalah. nangis lah kan? Nangis. Kalau 0 hingga 7. Tapi nangis dan buat lagi lah tu. Nangis tapi buat lagi. So, bersama jaya. Itu pun ramai lah. Aku pun tak tahu sebelum itu. Aku tahu. Oh, kita ingat lagi Dila tiru kita ni buat latihan. Kalau 7 hingga 12 pun lebih kurang lah kan? Okay, dah habis. Kalau yang Ina punya tadi apa yang dia malas Sharing dia malas sikit. Sama-sama tu. Sama je, cuma kita kena 2 orang. Macam ayah kita anu kat Dila, mama anu kat Ina, macam tu lah. Awak tak ada. Dah tak ada, sebab kita yang buat. Awak ada tambah lagi. Yang tambah tu, tambah lagi lah. Tak boleh, sebab nanti kita kena letak nama laporan. Ina tapi Ina still suka berlari semua tu kan. Kamu dengan kakaknya dia. Tapi Ina ada pemalu sikit kan. Dia boleh sekali. Dia yang lebih perhatian nanti. Lah aku pun tak suka ni lecturernya. Kalau tak nak kena tanya jiran sebelah je kat rumah tu. Pada anak tadika kan. Tapi Tak kita kat itu lebih bagus. tak, tapi bila lecturer kata boleh, dia tanya mak bapak, kita tanya mak bapak. Dia biasa dia kalau meniarap tu biasa. Sorry, dia bukan duduk lepas meniarap. Dia bergerak dengan secara patutnya budak kan macam mana? Betul budak macam ngesot gitu kan, dia tak ngesot tapi dia berguling. Macam Sinchan. Tapi Kak Fatin boleh lah. Dia pernah lah kan ambil bahagian sukan. Dia pernah lah kan. Pernah. Dia bagus je lah kan. Dia masuk ke video dia skip step perangkat. Skip step. Tapi dia ganti dengan step dia sendiri, berguling. Budak tak pernah berguling tau. Dia sanggup berguling ding. Dia aim. Dia aim, duduk. Dia boleh aim tempat yang betul tau. Itu kepada yang otak kepala dia bergegar tu. Kalau 7 hingga 12 dia biasa je lah kan. Dia Lepas Kak Fatin dia berani. Dia berani sebab dia mula-mula masa tadika. Tadika dia orang pertama yang angkat tangan memperkenalkan diri. Dia orang pertama. Tapi dia fizikal, dia motor Dan kasar. itu dia bercakap. Sebarang sukan. Itu yang kata satu kelebihan dia berani, dia berani ke depan. Kita tak macam orang lain. Kalau sukan, Kalau sukan Fatin dia biasa muda desa. Biasa je. Tapi dia pernah lah. Tapi prestasi dia baik je lah kan. Dia lebih baik pada persatuan. Dia berani sebab dia banyak, lepas tu dia banyak masuk pertandingan bercerita Dia persatuan pertandingan persatuan lah dia masuk. Yang tak, dia dia pantun, bercerita. dia besar. Kita mendengar. Daripada sekolah rendah dia dah masuk pertandingan bercerita. Kalau 7 hingga 12 tu Kak Fatin pernah bersukan tak? 12 tahun. Bola jaring. Mira bukan sebab jaring. Kalau mengendalikan tapi tak menang. Kalau mengendalikan tugasan yang memerlukan pergerakan kecil macam menulis ke, menggunakan alatan ke Kak Fatin 0 hingga 7. Kecil-kecil. Dia main apa? Tak, first 7 tahun tu 7 bulan. 7 tahun. Lepas tu berikan Dia contoh. kan pandai, dia kan mewarna dia. Dia suka tak? Masuk pertandingan mewarna tak? Mewarna yang wakil kampung dekat depan Majlis Rukaya. Tu awak siapa? Tu awak dengan Fatin ni? Itu yang kalah tu. Tapi Fatin menang kan? Fatin ada masuk juga. Fatin masuk. Mira setelah yang tulis qualified baru masuk balik. Orang terakhir. Fatin dapat nombor 3 sini. Tapi dia suka lah kan buat benda tu. Mewarna. Dia suka mewarna. Kalau 7 hingga 12 dia tak suka lah. Dia suka kepada persatuan. Macam pidato, pantun. Dia tak ada pidato. Dia pantun. Mak, ini masih 7 hingga 12 tahun. Tak, ni dah lepas. Tak, ini kata 7 hingga 12 tahun. So rendah. Yes, kalau sekolah rendah ni aku lagi kenal dia. Bercerita. So dia suka tak? Kalau dia suka macam menulis ke, guna alatan ke, dia suka tak? Ini dia melibatkan motor halus. Mungkin. Suka lah. Mewarna lah, mewarna. Tapi dia tak masuk. Kalau Tapi dia tadi suka je lah jelas. kan? Dia boleh buat lah. Dia boleh lukis lah. Stop lagi beza je.
Bagaimanakah Masuk anak tu 3. Bagaimanakah anak anda mendekati penyelesaian masalah? Berikan contoh cabaran yang dihadapi. Kak Fatin pernah dihadapi apa? Bagaimana? Ini semua masa umur dia 7 hingga 12. 0 hingga 7. Sekolah rendah lah. Sekolah rendah. So itu yang dia layan rumah tu. Dari rumah kan? Sebab dia apa? Kena marah ke? Dia tak puas hati. Dia tak puas hati sebab dia mama kena marah dengan mak, dengan mama. So itulah cara dia mendekati penyelesaian masalah. Dia dengan cara lari-lari rumah. Tapi lari di rumah sebelah saja. Rumah sebelah saja. Kalau 7 hingga 12 dia okey je lah kan cara dia selesaikan masalah. Lari rumah. Kalau 0 hingga 7 dia ada buat apa-apa tak? Contohnya dia tinggalkan bola kat luar. Contohnya dia kat luar, bola kat luar semalam, lepas tu basah. So keesokannya dia ingatlah untuk bawa bola tu masuk balik selepas bermain. Lepas tu ada tak contoh pemikiran logik dalam aktiviti harian dia yang dia boleh selesaikan, yang ada sebab kenapa dia selesaikan. Ke mengikut yang macam Dila tadi tu, kapur kasut, angkat balik kasut dan jemur kat luar. Tapi dia pernah dekat ais kan? Tapi kalau 0 hingga 7 kalau 7 hingga 12 itulah. Dia siapkan tugasan sebab dah yelah, lepas tu korang bawa masa balik sebab takut kena hujan lah kan. Gitu lah salah tu. Apakah kaedah yang dimainkan? Samalah kan tengok TV juga. Ingatkan tugasan terlibat secara sederhana. Kalau Kak Fatin dia siapkan kerja, dia Kak Fatin tekun lah kan Kak Fatin. Lepas tu interaksi Kak Fatin dengan rakan dia pun Kak Fatin pernah banyak kawan kan dulu. Masa 0 hingga 7 je kan sekolah kan. Masa jika ada lepas tu Kak Fatin kalau dia tak boleh buat satu, dia mudah nangis tak bang? Dia tak nangis kalau dia suruh buat balik. Pernah tak? Dia buat salah jari. Dia tak nangis lah. Dia tak nangis. Kalau macam kita kan nangis dulu, dia tak nangis lah. 0 hingga 7 hingga 2. Okay, dah siap. Yes. Oh,